pernah tak terlibat ataupun pernah merasai tak kena dibuli dengan orang dan pernah trauma tak? Dan apa kesan sampai sekarang? Kalau tanya kepada saya, memang betul pernah dibuli. Cuma tidaklah orang kata seteruk apa yang berlaku macam adik Zara Khairina pada arwah mahasiswa UPNM tu. Tapi pernah dibuli. Kalau trauma tu betul, memang trauma. Dan kesan dia ada jangka mesej, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Jangka masa pendek dia adalah kita dah mula rasa takut untuk melakukan satu perkara yang baru. Itu paling jelas sekali, sebab kadang-kadang kita takut orang akan pandang kita. Bila dah dibuli ni, orang tahu dah, oh budak ni dia kena buli semalam, dan benda tu dia akan tersebar secara tidak langsung, air muka dia akan jatuh. Jadi bila dia nak cuba satu perkara yang baru, menjadi satu penghalang kepada dia. Dan kemudian apabila dia nak pergi kepada jangka masa panjang ni, adalah dari sudut keyakinan dia lah. Maksudnya kadang-kadang ada budak yang dia ada satu bakat yang mungkin orang lain tak ada, tapi tak dapat nak diterjemahkan ketika mana dia berada di tempat yang dia dibuli. Tapi apabila dia keluar, dia boleh menterjemahkan bakat dia. Ada macam saya sendiri, daripada zaman sekolah pernah, tak banyak kali tetapi pernah, menyebabkan saya banyak takut untuk mencuba benda yang baru. Saya takut untuk beritahu outspoken apa yang saya nak beritahu, dan terutamanya nak berkawan dengan lebih ramai orang lah. Kita lebih takut sebab kita takut kalau kita salah, orang akan pukul kita, orang akan pandang buruk pada kita. Walaupun benda tu sebenarnya kalau kita cuba tak ada masalah pun. Dan apabila masuk ke universiti, dah tak ada budaya tu, barulah kita dapat keyakinan yang baru dengan kawan-kawan yang baru. Alhamdulillah, benda tu dapat pulih lah secara semula jadi. Wallahualam.